Aisyah, tengok ni. Botol ni cantik lah. Ada ukiran pelik. Jangan pegang. Nanti ada jin keluar. Alah, jin apa? Ni mungkin barang pameran lama. Siapa yang panggil aku? Aku, Jini, pembawa peluang istimewa. Kismina, tutup balik botol tu cepat. Jangan takut anak muda. Aku cuma membantu orang. Apa yang kamu mahu? Uang, kekuasaan, atau populariti? Aku nak jadi ketua murid. Tapi cikgu kata kena tunggu undi minggu depan. Kalau aku ubah undi kamu sikit saja, kamu boleh menang hari ini juga. Hahaha. Peluang tu, Kismina. Semua orang nak menang cepat. Jangan, Kismina. Menang dengan tipu itu bukan kemenangan sebenar. A few moments later. Kismina, semua orang tipu sikit untuk berjaya. Kalau kamu tak jujur, kamu akan ketinggalan. Dia betul. Dunia ni bukan tempat orang baik. Tapi, kejujuran itu kekuatan sebenar. Tapi cikgu kata orang jujur disukai Tuhan. Tuhan pun suka orang berjaya, kan? Kismina, jangan dengar dia. Kalau menang sebab tipu, itu rasuah, bukan rezeki. Rasuah? Aku cuma bantu orang je. Kau panggil aku kan? Sekarang aku mau bayaran. Bayaran apa? Bayar dengan kejujuranmu. Apa guna jujur kalau kalah? Lebih baik kalah dengan meruah daripada menang dengan dosa. Kalau aku jujur, mungkin aku takkan menang. Tapi kalau aku tipu, aku bukan diri aku lagi. Boleh je. Tak ada orang yang tahu. Cepat, Kismina. Sekali je. Semua orang buat. Jangan. Kalau sekali kamu benarkan, dia takkan hilang selamanya. Kau tipu, Jini. Kau bukan bantu orang. Kau uji hati manusia. Akhirnya kau faham. Aku bukan jin. Aku rasuah. Aku hidup dalam pikiranmu. Kismina, pecahkan botol tu cepat. Tidak! Dia dah hilang? Betul-betul dah hilang? Tak, Aisyah. Dia tak pernah hilang. Dia menunggu orang lain yang sanggup menipu sikit saja. Setiap manusia ada bisikan kecil untuk jalan mudah. Dan di setiap hati juga ada aku, suara yang ingatkan pada kebenaran. Rasuah kecil tetap salah. Wira sejati bukan yang menang cepat, tetapi yang jujur sampai akhir.